So hari ni saya buat kuih Thailand yang lembut creamy dekat bahagian dalam and garing crispy dekat bahagian luar. Nama dia Kanom Krop. Semestinya saya guna tepung cap Golden Coins. Dari dulu memang tak pernah tukar. Korang stock up siap-siap tepung ni. Dan nak puasa ni nanti korang boleh cuba macam-macam jenis kuih yang saya akan share nanti. Okey, sekarang jom kita tengok resepi. Setengah cawan tepung beras, setengah cawan tepung pulut, sedikit garam, 2 sudu besar gula, 1 kotak kecil santan dan setengah cawan air. Kacau sebati semua bahan-bahan ni and then tapiskan untuk dapatkan adunan yang smooth macam ni. Okey, lepas tu sapu minyak pada acuan. Yang ni korang boleh guna acuan takoyaki je. Tuangkan adunan, lepas tu tekan-tekan dekat bahagian tengah tu untuk dapatkan efek crispy bila dah masak nanti. Lepas tu boleh letak topping jagung and daun bawang. Kalau nak guna isi kelapa muda pun boleh, lagi sedap. Lepas tu tutup acuan and masak guna api perlahan. Dalam 3 ke 4 minit bila dah masak, boleh keluarkan dari acuan, guna lidi atau penyepit, ataupun nak goyang-goyang macam ni pun boleh. So dah siap lah Kanom Krop. Cara nak masak dia adalah kuih serabai kita. Senang sangat nak buat kan? Jom korang try resepi ni. Nanti bolehlah open order dari rumah ke, nak niaga ke. Yang penting gunakan tepung cap Golden Coins. Dapatkan tepung ni di Lotus NSK dan Econ Safe.